Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum kepada semua yang menonton video ini. Hari ini, pada malam ini, sebenarnya bukan nak bicara panjang, tapi kita dah membicarakan tentang ayat mutasyabihat. Kami sudah mencari 5 ayat mutasyabihat yang terkandung dalam Al-Quran serta mengambil rujukan daripada tafsir Qurtubi sebagai panduan kami di dalam memahami ayat mutasyabihat. Jadi sebelum kita nak masuk pada ayat-ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat, mari kita lihat dulu apakah maksud ataupun definisi mutasyabihat itu sendiri. Adakah teori mutasyabihat itu merupakan salah satu benda yang baru dalam Quran, dan apakah kata ulama yang membahaskan tentang ayat mutasyabihat itu sendiri. Jadi jom kita lihat bagaimana mutasyabihat ini berlaku di dalam Al-Quran. Baik, apakah itu maksud mutasyabihat? Sebelum kita nak masuk pada maksud mutasyabihat, apakah dalil yang ada menunjukkan bahawa dalam Al-Quran itu ada mutasyabihat? Baik, dalil yang akan diberikan adalah pada surah Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi ayat ini difahami bahawa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan muhkamat. Namun kita tak nak tengok dulu muhkamat tu apa, muhkamat tu apa sebenarnya. Jadi kita nak tengok dulu mutasyabihat tu apa. Baik, mutasyabihat dari segi bahasa ialah syubh ataupun tasyabuh, iaitu menyerupai seseorang. Kerana itu persamaan dan percakapan ataupun kata-kata yang menyerupai orang lain sehingga sebahagian daripada ayat tersebut menguatkan sebahagian yang lain. Itu maksud mutasyabihat. Jadi kita dah dapat tahu bahawa mutasyabihat ini berasal daripada perkataan syubh yang dimaksud sebagai penyerupaan. Adapun definisi mutasyabihat itu sendiri, ulama berbeza pendapat mengenainya. Ada 3 pendapat mengenai mutasyabihat. Yang pertama, sesuatu yang Allah mengetahui hakikatnya. Yang kedua, ada pula yang berkata ia merupakan satu ayat yang boleh ditafsir daripada satu makna. Dan yang ketiga adalah ayat yang memerlukan penjelasan ataupun tafsir dengan merujuk kepada ayat yang lain. Jadi kepentingan memahami ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran kerana sebahagian daripada zaman sekarang ada aliran-aliran yang menggunakan ayat mutasyabihat yang menjadikan ia sebagai satu bahan sesat untuk mereka mentafsir sesuatu ayat. Jadi kita akan tengok pula isu-isu yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat yang akan dibahaskan sahaja lagi. Ayat mutasyabihat yang pertama yang selalu digunakan oleh pelbagai ulama, baik ulama yang terdahulu ataupun sekarang, adalah daripada surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Dah tahu kan bagaimana yang menjadi isu ayat mutasyabihat ini. Baik, kita akan lihat seterusnya. Ayat yang telah dibacakan tadi, kita boleh lihat pada ayat summa istawa 'alal 'arsy, iaitu merupakan satu yang bermaksud istawa, yang bermaksud bersemayam. Tapi adakah ia bermaksud semayam ataupun ada penjelasan yang akan dibentangkan sebentar sahaja lagi? Jadi kita akan bawa tafsir Qurtubi untuk kita tengok bagaimana para ulama tafsir memahami ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan istawa. Jadi kata Imam Qurtubi dalam kitabnya, ramai ulama sebenarnya dalam istawa ini, baik daripada mutaqaddimin atau mutaakhirin, sebenarnya mereka berpendapat bahawa kita wajib mensucikan Allah daripada jihah, iaitu yang bermaksud arah, dan tempat tahayyul. Maka secara perlu dan kesan lanjutnya, menurut jumhur ulama mutaqaddimin dan ketua ataupun ulama-ulama mereka, kita kena sucikan Allah daripada arah. Kerana apa? Kerana apabila kita mengatakan istawa, maka kita akan menempatkan ataupun kita akan melazimkan arah bagi Allah. Oleh yang demikian, ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutakallimin berpendapat bahawa kita tidak boleh mengatakan istawa itu bagi Allah, dan kita tidak boleh hendak memahami bahawa istawa itu ada arah dan kita menempatkan Allah di dalam
ayat ini. Namun demikian, benda ini khilaf di dalam para ulama. Kita akan lanjutkan pula pada khilaf yang kedua. Jadi yang tadi kita dah dapat, kita dapat melihat bahawa yang tadi merupakan pendapat daripada ulama mutakallimin dan ulama daripada mutaakhirin serta sedikit sebahagian daripada ulama mutaqaddimin. Maka kita akan lihat pula bagaimana salaf memahami ayat istawa atas arasy ini. Baik. Salaf pula menurut Qurtubi, beliau mengatakan bahawa istawa Allah ini adalah secara hakiki. Kerana apa? Kerana arasy ini disebut khusus dan ia merupakan makhluk Allah yang paling besar sekali. Jadi bagaimana kita nak memahami kaifiat istawa ini? Jadi tidak ada satu pun yang tahu. Sebagaimana Imam Qurtubi membawa kalam Imam Malik yang mengatakan al-istiwa itu maklum, yang mana istiwa itu diketahui. Itu diketahui dari mana? Daripada maknanya dan bahasanya. Namun wal kaifiyah itu majhul. Cara-cara ataupun bagaimana bentuk Allah istiwa itu kita tidak mengetahui. Dan bertanyakan tentang kaifiahnya, kaifiat istiwa itu adalah bid'ah. Maka inilah Qurtubi mengatakan tentang pembahasan istawa. Baik, jadi kita dah tahu bagaimana pendapat ulama daripada mutaqaddimin dan daripada mutaakhirin sendiri berkaitan dengan istawa. Boleh kita lihat bahawa mereka ini berbeza dari segi memahami ayat istawa, itu ayat mutasyabihat ini. Jadi mari kita masuk sedikit tentang apakah maksud istawa yang Qurtubi bawakan. Istawa ada beberapa makna. Yang pertama al-ulu, iaitu tinggi. Yang kedua istiqrar, iaitu tetap. Dan Qurtubi membawakan satu nukilan daripada Jauhari yang mengatakan bahawa istawa itu min ijaj, iaitu istawa lurus daripada bengkok. Juga ada sebahagian juga yang mengatakan bahawa istawa itu menguasai ataupun mengarahkan, sebagaimana syair yang telah didendangkan ketika Bish menguasai Iraq. Jadi istawa boleh masuk istaula, istawa boleh masuk istiqrar, dan istawa boleh masuk al-ulu. Dan lagi banyak makna sebenarnya terdapat yang istawa ini. Kata Jauhari di dalam yang dinukilkan oleh Qurtubi yang mengatakan bahawa perkataan arasy ini sebenarnya lafaz mushtarak, banyak makna, sehingga kan banyak juga masuk-masuk yang tersendiri. Jadi tapi ada tiga yang famous di dalam perkataan istawa, iaitu istiqrar, istaula dan al-ulu. Jadi apa kata Qurtubi dalam menafsirkan perkataan istawa ini? Maka kata Qurtubi dalam kitab tafsir Qurtubi ini ialah yang ada mengatakan bahawa arasy ini bermaksud al-mulk, iaitu tidak ada yang menguasai kerajaan selain dia. Jadi kata Qurtubi inilah pendapat yang paling baik, namun masih memerlukan kepada kajian dan penelitian. Dan kami tidak jelaskan pada kitab yang disebut oleh Qurtubi, iaitu kitab Asma'ullahul Husna wa Sifatihil Ulia. Jadi untuk memahami pembahasan istawa ini memerlukan banyak analisis, memerlukan banyak kajian yang akan disebutkan oleh Qurtubi sendiri. Jadi kita dah tengok dah bagaimana makna istawa yang sebenarnya yang Qurtubi katakan. Jadi mari kita lihat pula pada ayat yang lain, iaitu pada surah Al-Fath ayat 10, iaitu yang berkaitan tentang yadullah, iaitu ataupun dalam diterjemahkan sebagai tangan Allah. Baik. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Kita dah nampak dah mana yang mutasyabihat di sini. Mutasyabihat di sini ialah perkataan yad dan diidafkan, disandarkan pula kepada Allah. Jadi benda itu menjadi mulia, idafi mulia di dalam nama. Jadi yadullah, apakah sebenarnya maksud yadullah? Apakah maksud yad itu sendiri dalam bahasa Arab? Jadi kita boleh lihat Qurtubi mengatakan bahawa sebenarnya yang dikatakan sebagai yadullah itu adalah pemberian pahala yang berada di atas tangan mereka, iaitu merujuk pada para sahabat yang berbaik kepada Nabi SAW. Dan tangannya Allah itu adalah pemberian nikmat hidayah kepada para sahabat yang berada di dalam ketaatan. Al-Qurtubi juga membawakan pendapat daripada Al-Kalbi yang mengatakan maksudnya tangan Allah itulah nikmat Allah ke atas mereka, iaitu nikmat Allah ke atas mereka itu lebih tinggi daripada apa yang mereka lakukan ketika berbaik. Al-Qurtubi juga membawakan nukilan daripada Ibnu Kaisan yang mengatakan bahawa yadullah itu adalah kekuatan dan pertolongan Allah berada di atas kekuatan dan pertolongan mereka. Jadi kita dah lihat dah bagaimana maksud yad itu sendiri.
Ada yang kata yad itu adalah nikmat Allah, ada yang kata yad itu adalah kekuatan Allah, qawi. Dan ada yang kata itu adalah nasrullah, itu pertolongan daripada Allah sendiri. Maka Al-Qurtubi membawakan pendapat-pendapat ini yang menyokong bahawa yadullah itu membawa maksud kepada tafsiran terperinci, iaitu nikmat, kekuatan dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneliti atau mengkaji tentang ayat mutasyabihah dalam surah At-Tur ayat 48. Kita akan menumpukan perhatian pada tafsir Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir klasik yang mendalam membincangkan ayat sifat dan kaedah takwil. Video ini akan menjelaskan maksud ayat sebab ia tergolong mutasyabih, tafsir Al-Qurtubi secara lengkap dan pengajaran untuk kita. Seterusnya saya akan membacakan surah At-Tur ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Maksudnya, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketentuan Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau berada di bawah pengawasan dan penjagaan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun untuk solat atau daripada duduk. Subhanallahul azim. Seterusnya saya akan pergi kepada asbab an-nuzul. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini turun ketika Nabi SAW dihina, dicerca dan dicabar oleh musuh musyrikin, menyebarkan ejekan dan menghalang dakwah baginda. Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan ketenangan, semangat dan keyakinan bahawa baginda sentiasa berada di bawah penjagaannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa ayat bukan sekadar teori, tetapi mempunyai konteks realiti sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kenapa ayat ini tergolong dalam ayat mutasyabihat? Kita fokus kepada lafaz fa innaka bi'ayunina. Ayun bermaksud mata. Dipahami zahir seolah-olah Allah ni mempunyai organ tubuh seperti makhluk, sedangkan mustahil bagi Allah, kerana Allah Maha suci daripada menyerupai makhluk. Seterusnya, kita akan mengkaji kenapa ayat ini termasuk dalam golongan ayat mutasyabihat. First, kita fokus pada lafaz fa innaka bi'ayunina. Ayun bermaksud mata. Dipahami zahir seolah-olah Allah ini mempunyai organ tubuh seperti makhluk, sedangkan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Maha suci daripada menyerupai makhluk, sebagaimana dalil laisa kamitslihi syai'un. Oleh itu, menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini termasuk ayat mutasyabihat yang berkaitan sifat Allah. Jadi kita perlu takwil agar tidak menyalahi akidah. Terusnya kita pergi ke bahagian utama, makna kinayah. Al-Qurtubi menegaskan bahawa lafaz ayun adalah kinayah atau metafora. Jadi bukan mata fizikal seperti mana mata makhluk yang ada biji mata tu, bukan, tetapi penjagaan, pengawasan, perhatian serta rahmat Allah. Contoh dalam bahasa Arab kita boleh ambil ialah dia berada dalam mata saya, bermaksud dijaga dengan teliti, bukan secara literal. Seterusnya kita pergi kepada kaedah takwil.
Al-Qurtubi memberikan kaedah jelas. Jika lafaz sifat Allah boleh menyerupai makhluk, wajib ditakwilkan. Manakala jika lafaz itu jelas dan tidak menimbulkan tashbih, diterima tanpa takwil. Jadi dalam ayat ini, a'yun ditakwilkan sebagai penjagaan ilahi yang sempurna. Seterusnya, Imam Al-Qurtubi membandingkan ayat 48 dengan ayat lain seperti wallahu ya'simuka minan nas, yakni Allah akan melindungimu daripada manusia, serta ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, yang bermaksud janganlah kamu lemah dan bersedih kerana kamu yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tema konsisten, yakni perlindungan dan pemuliaan Allah terhadap Nabi SAW. Maknanya mata di sini kita dapat menggambarkan sebagai simbol pengawasan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hikmah dan pengajaran. Imam Al-Qurtubi menekankan beberapa pengajaran. Yang pertama ialah Nabi SAW sentiasa berada di bawah perlindungan Allah walaupun manusia mencabar. Dan kedua, ayat ini mengajar kita tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Dan ketiga ialah pemahaman ayat sifat mesti mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi, beriman tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan lain. Dan keempat ialah penjagaan Allah, bukan fizikal tetapi ilmu, kuasa, kudrat dan rahmat yang meliputi segalanya. Kedudukan Nabi dan hubungan ilahi. Menurut Al-Qurtubi, lafaz ini menunjukkan pemuliaan Nabi SAW. Perlindungan Allah bukan sekadar keselamatan fizikal semata, tetapi termasuk bimbingan rohani, kekuatan moral dan penyempurnaan tugas dakwah. Ini menunjukkan hubungan istimewa antara Allah dan Rasulnya, sekaligus memberi teladan kepada umat tentang tawakal, sabar serta keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, kesimpulannya berdasarkan tafsir Al-Qurtubi, surah At-Tur ayat 48 adalah ayat mutasyabihah kerana menyebut sifat Allah dan bentuk yang jika dipahami zahir semata akan menyerupai makhluk. Seterusnya, lafaz bi'ayunina ditakwilkan sebagai perlindungan, pengawasan, perhatian serta pemuliaan Allah terhadap Nabi SAW. Ayat ini mengajar kita tentang sabar dalam menghadapi ujian. Walaupun berat mana pun ujian tersebut, kita mestilah menghadapinya dengan berlapang dada. Seterusnya ialah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, serta memahami sifat Allah mengikut Ahlussunnah wal Jamaah dan keyakinan bahawa Allah memelihara hamba yang benar dan berjuang di jalannya. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin mengupas ayat mutasyabihat dari surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Yang bermaksud di hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu kepada mereka, dan bagi mereka yang pedih disebabkan mereka berdusta.
penjelasan tentang ayat ini, kita pergi kepada iaitu saya ambil sikit dari ayat ini, maradun fi qulub, yang bermaksud penyakit hati. Penyakit di sini adalah istilah kiasan, yakni isti'arah yang mengamalkan kerosakan dan dalam keyakinan dan akidah. Selain itu bentuknya boleh terjadi dalam seperti keraguan, kemunafikan, pengingkaran atau pendustaan terhadap kebenaran. Seterusnya isinya ialah hati mereka ini kosong dari penjagaan taufik dan pertolongan Allah. Yang kedua pula, Allah menambah penyakit itu kepada mereka. Terdapat dua penafsiran utama, iaitu sebagai bentuk doa atau hukuman dari Allah akibat kekufuran dan kedustaan mereka, sehingga mereka semakin tenggelam dalam keraguan dan kelemahan. Selain itu, sebagai kenyataan, iaitu ikhbar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka dalam kesesatan, sebagaimana firman-Nya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 125, yang bermaksud menambah kekotoran kepada kekotoran mereka. Selain itu, penyakit duniawi ni, contohnya ialah maksudnya penyakit duniawi ni ialah cinta terhadap duniawi dan lupa akhirat. Ia juga disebut sebagai bahagian dari penyakit yang ditambah dari Allah Subhanahu Taala dengan membiarkan mereka sibuk dengan urusan dunia, macam contohnya lalai lah dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan di dunia ini yang sementara. Yang ketiga pula, dari petikan ayat yang saya baca tadi, saya ambil sikit, iaitu azabun alimun, maksudnya azab yang pedih. Alimun ni maknanya ialah menyakitkan ataupun menyengsarakan. Selain itu, azab ini kekal, tidak seperti sakit di dunia yang sementara dan sangat pedih. Yang keempat pula, sebab azab ini maksudnya kerana mereka berdusta, iaitu maksudnya ayat ni dari bima kanu yakzibun, maksudnya ayat ni menunjukkan bahawa mereka ni mendustakan Rasul dan dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, dan mereka ni juga berpura-pura beriman, ataupun kata nama lainnya munafik. Padahal mereka ni hatinya ingkar kepada Allah. Selain itu, huruf ma di dalam ayat ni di sini bermakna masdariyah, yakni menunjukkan erti kata kerja, iaitu kerana pendustaan mereka. Pendustaan mereka terhadap Allah SWT lah. Okey, sebenarnya kita pergi pada konteks hukum dan hikmah dalam kajian Imam Al-Qurtubi. Nabi Muhammad SAW tidak membunuh orang munafik meskipun mengetahui kemunafikan mereka. Para ulama berbeza pendapat mengapa para ulama berbeza pendapat. Yang pertama sekali ialah ini agar tidak menjadi tuduhan buruk, seperti orang berkata orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Yang kedua pula, kerana hukum ini didasarkan pada bukti lahiriah, bukan pengetahuan batin Nabi, yakni kecuali dengan wahyu. Nabi berpegang pada lahiriah keislaman mereka. Yang ketiga pula, dapat ulama untuk menjaga stabilitas sosial dan menarik hati orang yang masih ragu. Dan yang terakhir sekali, beberapa ulama pada zaman Nabi, Allah telah menjaga umat dari pengaruh buruk munafik, sementara di zaman setelahnya zindik, yakni munafik pada zaman kini.
mereka dapat dihukum jika terbukti kalau boleh merosakkan akidah umat seseorang itu. Jadi kesimpulannya ayat ni dapat peringatan yang keras tentang betapa bahayanya penyakit hati ini yang berupa kemunafikan dan penustaan. Allah SWT membiarkan pelakunya semakin tenggelam dalam kesesatan sebagai hukuman dan ancaman azab akhirat yang pedih menanti mereka. Hikmah Nabi SAW tidak menghukum mereka di dunia ini kerana untuk menjadi pelajaran bahawa hukum Islam di dunia ini telah melihat bukti lahiriah serta mengutamakan kebijaksanaan, yakni hikmah dan menjaga kemaslahatan umum. Wallahu a'lam. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan ayat mutasyabihat daripada surah Al-Isra ayat 85 yang mana telah ditafsirkan oleh Imam Qurtubi. Jadi ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan dari ilmu pengetahuan malaikat sedikit sahaja. Seperti mana yang kita dapat tahu, kita dapat lihat dalam surah ni, dalam ayat ni, yang mana mutasyabihat itu merupakan perkataan roh. Kita tak tahu roh ini, adakah roh ini nyawa ataupun adakah roh ini suatu perkara yang lain. Jadi Imam Qurtubi telah menafsirkan ayat ini, yang mana dia telah mengambil daripada suratan hadis Nabi Muhammad SAW daripada Imam Bukhari yang berbunyi, pada waktu itu saya ringkas, ceritanya saya ringkas. Pada waktu itu Nabi Muhammad dan Abdullah berada di ladang, di sebuah ladang. Kemudian Nabi Muhammad bersandar. Kemudian adalah satu kumpulan orang Yahudi ni, dia datang. Kemudian dia bertanyakan kepada Nabi Muhammad. Dia tanyakan kepada Nabi Muhammad mengenai roh. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad pun berdiam diri. Dia senyap. Abdullah mengatakan bahawa dia tahu Nabi Muhammad ni dia sedang menerima wahyu. Jadi lepas tu wahyu pun diterima, maka keluarlah ayat ni. Daripada Imam Qurtubi kita dapat lihat apa yang dibahaskan mengenai ayat ni. Antaranya ialah punca pertanyaan, yang mana orang-orang Yahudi ni, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya mengenai roh untuk, orang kata apa, menguji kenabian baginda. Yang seterusnya apa yang dibincangkan ialah mengenai jawapan Allah, yang mana Allah ni memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab bahawa roh tu merupakan kerja Tuhan. Maknanya kita tak mampulah, kita tak mampu untuk buat sesuatu itu, makanya roh itu milik Tuhan. Dan yang ketiga iaitu batasan pengetahuan manusia, yang mana Allah SWT telah menyebut dalam ayat ni, yang mana ilmu tu diberikan tapi sedikit. Makanya mengenai roh, mengenai benda-benda ghaib seperti syaitan, hari kiamat, apa semua tu hanyalah batasan, hanyalah diberi batasan daripada Allah. Jadi kita dapat lihat kat sini apa yang telah dibincangkan oleh Imam Qurtubi. Seperti mana yang dibincangkan dalam kitab Imam Qurtubi ni, yang mana perkataan roh dalam surah Al-Isra ayat 85 ni, dia sebenarnya banyak pendapat. Ada yang kiranya pendapat ni banyak pendapat tu. Ada pendapat bahawa sebahagian ulama berpendapat bahawa roh ni merupakan roh dengan jasad yang hidup. Maknanya roh ni, kan kita tahu kan, roh ni merupakan suatu komponen yang wajib ada untuk
jasad. Makanya kalau tiada roh tu, maka takkan hidup satu jasad tu. Jadi pendapat ulama, sebahagian besar pendapat ulama mengatakan bahawa roh yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran ni, dalam surah Isra ni, menyatakan bahawa roh ini merupakan roh. Itu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa roh ini merupakan malaikat Jibril. Ada juga yang berpendapat bahawa roh ini membawa kepada makhluk agung, iaitu yang mengatakan bahawa makhluk yang sangat besar dan agung, lebih besar daripada langit dan bumi, yang merupakan intera Allah. Itulah apa yang dibahaskan oleh Imam Qurtubi kita, yang mana telah ditunjukkan bahawasanya roh ini merupakan keterbatasan kepada manusia untuk berfikir. Jadi layaklah ayat itu sebagai ayat mutasyabihat, yang mana ayat yang tidak mampu dipikir oleh manusia, tapi mampu dibahas, cuma ada batasan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.